Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Swangho sekalian, apa khabar semua? So untuk video kali ini saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara untuk kita mengira bonus prestasi dalam Swangho. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita terus kepada slide yang saya sediakan. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima manfaat daripada video yang saya sediakan ini. Okey, sebelum kita mengetahui tentang bonus prestasi dan bagaimana cara untuk mengira bonus prestasi, terlebih dahulu kita kena tahu apa itu PV. Selalu orang sebut PV tu apa? Okey, so PV adalah point value, pendek dia kita panggil PV ataupun nilai mata. Okey, so PV ni macam mana kita nak dapat PV ni? So of course lah kita kena jadi ahli Swangho. Siapa yang tak jadi ahli Swangho memang tak dapat lah PV ni. So PV ni diperolehi melalui pembelian produk Swangho oleh diri sendiri, okey, ataupun pembelian oleh downline. Okey, so itu dinamakan grup PV lah. So kita ada, kalau kita ada ramai downline, pembelian oleh downline kita atas nama mereka sendiri, itu dikira sekali dengan PV tu. Okey, so seperti yang tuan-tuan dan puan tahu, setiap produk daripada Swangho ada nilai PV dia masing-masing. So tuan-tuan dan puan boleh rujuk ke dalam price list yang kita ada tu. Okey, so boleh rujuk ataupun dekat gambar yang saya sediakan dekat sebelah ni, boleh tengoklah. Saya ambil contoh satu ya dekat sini. Kalau katakan kita beli kopi ya, CEO cafe kita kan, CEO cafe kita, berapa nilai PV dia daripada CEO cafe kita tengok kat sini. Ni CEO cafe kita. So PV dia adalah 26 PV sekotak. So maksudnya kalau kita beli satu kotak dapatlah 26 PV. So kalau kita beli 10 kotak darablah dengan 10, 260 PV. Okay, so itu yang pertama. So kita kena tahu PV ni. So kena beli melalui nama sendiri ataupun melalui rangkaian kita. Kalau dia tak beli melalui nama sendiri tak dapatlah PV ni. Okay, yang kedua, kita masuk pada bonus prestasi. Kita dah tahu PV, okay, berapa banyak PV yang kita dapat, produk yang kita dapat, barulah kita masuk kepada bonus prestasi. So bonus prestasi kita akan rujuk kepada carta yang telah disediakan oleh syarikat pada bonus prestasi. Tuan-tuan dan puan boleh tengok carta ni, pengiraan ni dalam buku panduan pengedar ataupun buku panduan penjagaan yang telah disediakan oleh syarikat Swangho. Kalau belum dapat, boleh download dekat kita punya online store. So siapa yang masih belum aktifkan online store, boleh tengok video saya sebelum ni yang sudah saya sediakan bagaimana untuk aktifkan online store. Okey, so tadi kita dah tahu PV. Okey, so PV tu bila kita dah dapat PV ni dia akan ditukar kepada ringgit lah, duit, okey, pada setiap bulan. So berapa banyak PV yang kita dapat, dia akan ditukarkan kepada duit bonus yang kita dapat. So berapa yang akan kita dapat berdasarkan adalah kepada ni carta yang telah ada dekat sini. Okey, so paling minimum kita kena dapat dalam sebulan tu adalah 400 PV. So bila 400 PV barulah kita akan dapat layak untuk mendapat 4%. Okey, katakan kalau lebih pada 400 PV, macam mana pula? Okey, so kalau daripada 400 PV ke 799 PV, kita akan dapat sebanyak 4%. Okey, katakan kalau kita dapat 1600 PV, kita akan dapat salah kat sini ya tuan-tuan, dapatlah 12%. Okey, so itu adalah nilai PV dia yang kita akan dapat. So nilai PV ni dia akan ditukar kepada duit ataupun wang ringgit, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat tuan-tuan dan puan punya monthly statement. Okey, monthly bonus statement. So bagaimana nak dapat monthly bonus statement ni, nanti saya akan tunjukkan video pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan boleh download monthly bonus statement ni. Okey, so penting juga monthly bonus statement ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so itu adalah bonus prestasi. Dia bermula daripada 4% sehinggalah 28% berdasarkan nilai mata yang kita perolehi setiap bulan. So kalau sampai 13,000 dapatlah 28%. Okey, itu yang kedua. Okey, kita dah tahu PV, kita dah tengok ratusan yang bakal kita perolehi berdasarkan jumlah nilai mata yang kita perolehi setiap bulan. So kita tengok kepada part yang ketiga, bagaimana nak mengira bonus. Penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kira bonus ni. Walaupun bonus ni dikira melalui sistem akan kira setiap bulan, kita tak payah pening-pening nak kira. Okey, tapi penting untuk kita ambil tahu bagaimana bonus ni dikira pada mereka yang nak berjalan
menjalankan penjagaan Suang Ho, yang serius nak menjalankan, nak bagi tahu. So pentingnya bagaimana kita menerangkan kepada kita punya prospek ataupun kita punya downline bagaimana bonus ini dikira. Sangat mudah tuan-tuan dan puan, tak susah pun. Boleh tengok video ni berulang-ulang kali untuk kita faham. Saya rasa sekali dua tengok pun dah faham. Okey, jom kita teruskan. Okey, so saya letak dekat sebelah tepi ni bonus prestasi daripada 4% hingga 28%. So saya ambil contoh yang pertama tuan-tuan dan puan. Contoh yang pertama, katakan nilai PV yang tuan-tuan dan puan 400 PV. Tu paling minimum lah. Kalau 200 PV tak dapat. Kalau 399 PV pun belum layak untuk dapat bonus prestasi. Mesti dapat 400 PV. So 400 PV, kalau tengokkan dekat carta bonus ni, kita boleh memperoleh sebanyak 4%. Okey, jom kita tengok bagaimana kiraan dia. 400 PV didarab dengan 4%. So jumlah yang kita akan dapat adalah sebanyak RM16. Okey, jom kita tengok. Guna kalkulator kira. Kalau tuan-tuan puan ada kalkulator, boleh buka kalkulator masing-masing dekat handphone ke ataupun kalkulator biasa yang ada. Okey, kita tengok 400 PV, 400, okey, didarab dengan 4%, okey, ataupun didarab dengan 0.04%. Okey, jumlah dia adalah RM16. Okey, kita dapatlah bonus yang pertama. Dulu saya dapat pun RM16 lah. Tu bonus saya yang pertama dapat. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Andai kata PV tuan-tuan dan puan adalah sebanyak 799 PV. Okey, masih lagi di dalam 4%. Okay, so kiraan dia adalah sebanyak 799 PV didarab dengan 4%, dapatlah RM31.96. Betul tak betul? Jom kita tengok kalkulator. Okay, 799 darab dengan 4% sama dengan RM31.96. Okey, betul lah tuan-tuan dan puan. Okey, so andai kata PV tuan-tuan dan puan berbeza satu je, dia tambah satu lagi, tambah satu PV. Okey, tambah satu PV. Tak cantik pula ni. Okey, tambah satu PV jadi 800. Okey, kita tengok dekat sini, andai kata 800. Okey, 800 maksud dia tuan-tuan dan puan dah layak untuk dapat bonus prestasi 8%. Okey, so kalau 8%, nampak tak? Jumlah dia adalah RM64. Perbezaan cuma satu PV je. Daripada 799 ke 800, satu PV. Tapi dia punya perbezaan bonus yang kita bakal perolehi adalah sebanyak RM32.04. Beza cuma satu PV, tapi beza dalam bentuk bonus adalah sebanyak RM32.04. Banyak tuan-tuan dan puan. So kalau hujung bulan tu tengok-tengok dah dekat nak capai 8% ke, cepat-cepatlah tambah produk bagi cukup dapat 800 PV kan. Kalau tidak rugi RM32 ni. Bukan sikit tuan-tuan dan puan, siapa nak bagi kan. Okey, so kita tengok pula contoh yang seterusnya. Andai kata PV tuan-tuan dan puan adalah sebanyak 1599 PV, masih lagi 8%. Okey, sebab dia tak sampai 1600. Okey, so tuan-tuan dan puan akan dapat RM127.92. Okey, so saya ambil juga contoh. Andai kata tambah satu PV, belilah satu ubat gigi kan, sebelah PV dapat kan, dapatlah tambah bonus. Maksud dia dah lebih daripada 1599. Kita ambil dia naik 1600 PV. So 1600 PV dah layak dapat 12%. Okey, jom kita tengok. Beza dia RM192. Okey, jom kita tengok kalkulator. Kita pakai kalkulator untuk kira lagi sekali. 1600 PV darab dengan 12% sama dengan 192. Kalau yang tadi 1599 darab dengan 8% sama dengan
RM127.92. Okay, betul kat itu. So perbezaan dia, kita nak tengok ni, beza dia satu PV ya, 1500 ni dengan 1600 beza satu PV, tetapi dia punya perbezaan bonus dia adalah sebanyak RM64.08. Beza tuan-tuan dan puan. Okey, RM64 ni kalau saya rasa dah boleh beli satu kotak kopi CEO Cafe dah, sebab CEO Cafe baru RM40 kan. Boleh beli dah satu kotak. So rugilah kalau kita dah sampai 1599, lagi sikit nak naik 12%. Cepat-cepatlah kita beli untuk tambah kita punya PV. Dan juga pengiraan yang sama untuk mata PV yang seterusnya sampailah ke 13,000. Okey, untuk mendapatkan 28% ni. Kalau 28% ni, kita tengok kalkulator saya tak masuk dalam slide, tapi kita ambil kalkulator, kita kira sama-sama. Andai kata PV tuan-tuan dan puan bulan tu adalah 13,000. Okey, darab dengan 28%. Tu dia tuan-tuan dan puan, RM3,640. Siapa nak bagi kalau tiap-tiap bulan dapat RM3,640? Tak adalah kita menceritakan sampai RM10,000, RM20,000, RM100,000, tapi RM3,000 pun susah kita nak dapatkan. Tapi melalui syarikat Suangho, inilah bonus yang boleh kita dapat. Okay, so yang saya tunjuk tu. Okay, so kita dah nampak, kita dah tahu PV tu apa. Okay, kita dah tahu dekat bagaimana untuk mendapatkan PV melalui pembelian produk kita ataupun downline kita, dan juga kita dah tahu bagaimana PV dikira. Tapi ada juga yang bertanya dekat saya, Cik Azizi, macam mana nak dapat PV sampai 400, 800, 1200 ataupun sampai 1300? Kalau saya nak beli sendiri, matilah saya kan. Okey, susah. Okey, jangan risau tuan-tuan puan, ada cara dia. So saya tunjuk cara dia bagaimana untuk mendapatkan PV. Kita pergi ke next slide. Okey, tempoh PV dikira adalah kita tahu bermula daripada 1 hari bulan setiap bulan dibawa sehingga 30 ataupun 31 hari bulan, bermaksud dalam 30 atau 31 hari dalam sebulan. Okey, mula balik bulan depan dia akan kosong balik lah. Okey, so jumlah PV. Okey, jumlah PV diperoleh melalui PV personal, iaitu pembelian diri sendiri ditambah dengan PV downline anda ataupun group PV. Okey, saya ambil contoh dekat sini, screenshot yang setelah saya buat ni. Okey, ini salah satu downline saya. Kalau tengok dekat sini, Puan Latifah binti Abdullah ni, dia ada 3 orang downline. 1, 2, 3. Macam mana saya nak tahu ini adalah downline Puan Latifah ni? Kita boleh tengok kat sini, level dia adalah 01, di bawah dia 02, 02, 02. Itu maksud dia direct downline dia. Okey, kalau di bawah Puan Yati ni ada seorang downline, dia akan jadi 03, 04, 05 dan seterusnya lah. Okey, kalau Puan Latifah ni bertambah lagi, dia akan ada lagi downline, ada lagi 02 kat sini. Okey, so kita tengok dekat sini, group dia ada 2 bahagian. Okey, personal PV dan juga group PV. Macam saya kata, personal PV adalah PV yang dibeli melalui pembelian diri sendiri. Okey, diri sendiri ke ataupun siapa-siapalah yang beli kan. Dan juga ada group PV adalah jumlah mata terkumpul yang dapat oleh group PV anda. Okey, so kita tengok dekat sini, Puan Latifah dia beli atas nama dia sebanyak 534 PV dan group PV dia adalah sebanyak 936. Okey, kalau ikutkan 534 ni, Puan Latifah ni layak untuk dapat 4% PV. Tetapi sistem mengira daripada group PV. So group PV dia dah layak dapat 8% sebab lebih pada 800. So daripada mana dia dapat 936 ni? Okey, dia dapat melalui hasil tambah PV sendiri dan juga PV downline yang ada di bawah dia. Downline yang beli produk lah. Kalau tak beli produk, tak adalah PV. Okay, so jom kita kira dia punya PV. Okay, Puan Latifah beli 534 ditambah dengan downline yang pertama dia adalah sebanyak 78. Downline yang seterusnya 250 PV dan downline yang terakhir yang beli tu adalah sebanyak 74 PV dan jumlah keseluruhan dia adalah sebanyak 936
36 PV dan dia layak dapat 8%. Kita kira berapa bonus yang Puan Latifah dapat pada bulan tersebut. RM74.88. Okey, so maksud dia lepaslah satu kotak kopi dengan satu bak gigi nak beli kan, melalui bonus tersebut. Okey, so itu adalah contoh mudah pengiraan PV. Okey, so dikira dekat sini kalau tengok personal PV tambah dengan group PV. Okey, andai kata kalau Puan Yati ni dia ada dekat sini downline yang beli, so group PV dia pun bertambah lah. Okey, so itu adalah contoh mudah yang saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk mengira PV. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk mendapatkan PV. Okey, so lagi ramailah downline tuan-tuan dan puan-puan, lagi banyaklah PV yang bakal tuan-tuan dan puan-puan perolehi. Tapi banyak downline, tapi downline tak beli, tak guna juga. Okey, so kena bagi tentang pengetahuan tentang produk, tentang perniagaan, insya-Allah mereka akan membeli produk dan PV tuan-tuan dan puan-puan akan bertambah, bonus tuan-tuan dan puan-puan akan bertambah. Okey, so untuk video kali ini itu saja setakat ni. Untuk video saya yang akan datang, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, andai kata ada downline tuan-tuan dan puan-puan yang layak juga untuk mendapat bonus. Contoh tadi tu downline tuan-tuan dan puan-puan tak layak dapat bonus, semua di bawah 400. Andai kata contoh seterusnya yang saya bagi, video seterusnya nanti saya akan tunjuk kalau mereka dapat bonus dan berapa bonus yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Okey, so itu saja video untuk kali ini. So saya harap video ini memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Dibenarkan untuk share kepada yang lain, rakan-rakan yang lain, supaya mereka lebih faham tentang bonus prestasi. Kalau tak faham lagi, tolong tanya kepada upline anda, duduk dengan mereka, jumpa, call, tanya, tunjukkan kiraan bagaimana nak mengira bonus prestasi. Okey, so kita jumpa di puncak kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.